Hai, Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Jadi, untuk video kali ini kita nak recap balik setup yang berlaku pada 4 Jun, iaitu pada hari Rabu. Untuk 4 Jun, kita identify satu zon yang berlaku pada jam 12. Yang mana zon ini, kita panggilnya sebagai zon sunlight. Zon sunlight berlaku jam 12 ya, anda kena maklum. Jadi, kita lihat dekat sini, zon tersebut adalah 7 tik sahaja sebab zon tu adalah 3921 ke 3914. Zon 7 tik. Bila anda dah ada zon, bila anda dah identify ada zon, anda perlu identify seterusnya adalah candlestick arah. Jadi adakah candlestick arah ni berlaku? Kalau anda lihat dekat sini, candlestick arah belum lagi berlaku. So kalau anda siapa-siapa yang dah trade, anda trade sembrono lah, which is tanpa ada candlestick arah, which is bukan dalam SOP kita. So sekarang ni kita tengah menunggu candlestick arah berlaku. Candlestick arah ni adalah candlestick yang mana saya tunjuk sekejap lagi. Candlestick arah adalah candlestick yang mana ianya buka daripada dalam zon dan tutup di luar zon. Iaitu di sini. Anda boleh lihat ada juga anak panah yang kita dah bantu untuk anda mengenal pasti candlestick arah. So anda lihat dekat sini, candlestick arah candlestick yang buka daripada dalam zon dan tutup di luar zon. Dan ditutupnya, dia dah sudah break ke arah atas. Meaning said ini adalah candlestick arah untuk kita ke arah buy. So kita nak target lah TP1, TP2, TP3. Dan sekarang ni kita akan go for long. Long anda boleh option untuk within the zone ataupun dekat buffer lah. So anda kena pastikan anda kira risk anda berapa. Okay. Entry anda di mana, risk anda berapa. Anda kena tahu that one. So sekarang ni kita nak TP kita sama ada di TP1 ataupun TP2 ataupun TP seterusnya. So anda boleh lihat. Anda boleh tengoklah berapa win rate ratio anda. Anda kena tengok anda nak ambil TP1 je ke, TP2 ke. So terpulang kepada masing-masing punya decision. Cuma anda kena ada strategi lah. Kalau nak ke TP seterusnya ni, apa yang anda kena buat untuk lock anda punya profit. So anda kena tengok strategi-strategi yang ada. So sekarang ni kita nak ke arah TP2. Baik, kita nak ke TP2. Apa yang anda buat adalah anda masuk long disebabkan ada candlestick arah. Kalau stop loss macam mana? Apabila ianya close bertentangan, anda perlu cut loss dan anda akan go for mode recovery. Mode recovery untuk minimize loss ataupun mungkin untuk break even. So sekarang ni kita nak go for long. Kita go for long, kita sudah go for long. Kita nak target TP seterusnya. Dan anda perlu lihat di sini. Okey, waktu ini dah berlaku, ia dah cecah je TP1. Apa yang anda boleh buat adalah anda buat anda punya break even. Anda secure some profit. So let's say sekarang anda dah secure beberapa tick, tak kisahlah anda nak secure berapa banyak. Lepas tu sekarang ni apa yang anda perlu lakukan adalah tunggu sajalah sampai ke TP anda. Tunggu sampai ke TP. Dan untuk trade kali ni dia terus naik dan terus ke TP. Kalau anda nak dapat TP seterusnya pun boleh, tak ada masalah. Cuma anda kena tahu macam mana anda nak lock profit anda. Waktu bila anda nak movekan gerakan anda punya stop loss ke break even berapa tick, kalau nak tinggi lagi break even berapa tick, yang itu anda kena tahu. So macam sekarang anda lihat ini terus sampai hampir ke TP3 iaitu sekitar 45 tick, 50 tick lebih kurang. Cuma untuk 3 Jun dia tak ada capai ke TP3 lah. Hampir-hampir saja. Yang kemudian terus reverse. Baik. So sekarang ni untuk setup sunlight kita dah berjaya dapat profit lebih kurang dalam 7% plus minus lah. Kalau anda dapat lagi tinggi ni, which is lagi banyak lah. Ada yang sampai 1000 lebih. Alright? Anda perlu untuk buat fast decision. Anda kena tahu waktu bila nak entry, waktu bila nak exit, waktu bila nak exit cut loss, exit TP, take profit dan sebagainya. Decision ni anda perlu faham SOP yang ada. Untuk penerangan SOP yang lebih jelas, anda boleh join seminar kita nanti pada bulan Julai. Untuk siapa-siapa yang berminat, boleh PM kami dekat Telegram. Terima kasih.